lari, budak lembik. Dorang ni asyik bawa aku je. Radio dari mana ni? Hari ini 2 April 1990. Sekali lagi aku dibully mereka. Entahlah. Mungkin mereka seronok tengok aku menangis. Setiap kali aku bangun dengan harapan hari ini mungkin akan berbeza. Tapi setiap kali aku melangkah masuk ke sekolah, semuanya tetap sama. Aku penat. Penat berbual kuat. Penat senyum. Sedangkan hati aku dah lama hancur. Aku cuba lepaskan semua rasa sakit ni dengan cara aku sendiri. Aku akan akhiri semua ini dengan... Siapa tu? Siapa kau? Itu tak penting. Suara kau... Suara rakaman tadi. Kau akan menyesal kalau kau terus pilih jalan yang sama. Jalan yang sama? Kau ingat semua yang kau buat tu boleh hilangkan rasa sakit? Tak. Ia cuma buat kau perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Aku penat. Aku tahu sebab aku pernah jadi macam kau. Dengar baik-baik, Di. Orang yang menyakiti kau tak layak menentukan masa depan kau. Jangan hukum diri kau kerana kesalahan mereka. Kau masih ada peluang. Bangun! Cari Tuhan. Kau akan temui jalan. Aku sedar, selama ni aku silap. Aku abaikan diri aku. Rokok, di situlah tempat aku lepaskan segala sakit yang aku pendam. Tanpa aku fikir, ianya adalah punca musnahnya aku dalam diam. Terima kasih ya Allah kerana hadirkan kisah Aida untuk menjentik hati ini. Kau rasa lebih tenang kan, Di? Ya, cikgu. Anugerah Duta Pelajar Sihat dinobatkan kepada Aira Irdina. Tahniah, Di, kerana berjaya melangkah sejauh ini. Terima kasih, cikgu. Cikgu, mana Fred? Cuba cari bawah ni, Di. Cikgu, siapa ni? Oh, tu Aida, bekas student sini. Dia pun pernah dinobatkan sebagai duta pelajar sihat tau. Dia macam awak lah, Di. Seorang pelajar yang terperangkap dalam COVID sendiri kan, tapi akhirnya berjaya keluar daripada COVID itu dengan memilih jalan yang betul dan sihat. Thanks for helping me out, sister. Not a problem. Kau kena berubah, Aida. Cari Tuhan. Kau pasti temui jalan.